Zahira nak simpan duit nak beli iPhone kan. Ni ayah hadiahkan tabung untuk kakak. Tabung apa? Tabung. Tengoklah. Oh, yang kayu tu. So kakak boleh simpan untuk beli iPhone, simpan duit. Ni 10,000. 10,000 lah nak beli iPhone. Hari ni simpan berapa, esok simpan berapa. Okey tak Zahira? Okey lah, senang buat saya. Pasang. Sekejap. Nanti. Sekejap lah, ni kakak punya. Nanti kakak pasang nanti patah. Nanti kakak pasang. Kejap, sorry, kejap. Awak punya ada nanti juga awak punya. Nanti awak punya ada. Pasang. Dia kena pasang dulu, jangan patah. Jangan patah. Ingatkan dia datang dengan bol pun dia kena pasang sendiri. Ni lah nanti patah. Dia nipis je. So, Zahira dia nak beli iPhone, dia nak kena simpan 10,000. Semangat simpan 10,000 nak 17 Pro Max. Kita ni barang dia. So kat situ boleh simpan RM5, RM10, RM50, RM1. Pasal ni elok. Boleh. Boleh masuk pun. Simpan duit. Boleh. Dia tengok masang ni. Tak boleh masuk. Sekejap, saya pasang. Ini berapa ribu? 10,000. 10,000. Okey. Cara pasang dia. Pasang ni dulu kat sini. Pasang ini dekat? Sini. Buka dulu plastik ni. Okey, plastik. Cabut lah. Buka. Sibuk. Okey. One more. This one. Nah, pasang. Ni. Okay, one more. Awak duduk sini lah. Nampak baju. Cara pasang dia. Nantilah dulu. Ni kat atas ni patah. Ni kat atas sebab ni nak letak Duit dia. Ni tempat pensel. So ni atas. Ni atas. Ini macam puzzle. Yang kan datang dah sekali dengan box. Punya tak? Boleh tak? Boleh. Dah tengah pasang. Dia ada. Yes. Ni belah tepi dia macam pasang rumah. Jaga ni. Masuk ke sini dulu. Oh, patutnya masuk situ dulu tadi. Sama je. Macam ubah Afia je. Bukan rumah kakak lah. Puzzle kakak. Bukan puzzle awak. Okey dah. Okay, ni yang terakhir. Saya nak kumpul RM10,000. Ini yang viral ni. Ini untuk duit kan? Ya, ni tak duit. Duit aku letak. Nanti dulu. Okay, ni RM200. Mana dapat 200 sehari? Lepas ni kakak tu, barang tu RM200, RM200.5. Lah ni banyak ni. Slow-slow insya-Allah. Okey. Mana ada cash? Ada. Nantilah dulu kakak nak, kalau dah isi, Boleh padam balik. cuba padam balik. Kejap, satu je. Permanent ke tak kot? Tak. Cuba try yang berapa ringgit. Zahira nak beli iPhone 17 Pro Max, dia nak menabung. Boleh padam balik. Cuba padam dik, boleh padam? Boleh. Nah. Kalau dah keluarkan duit, padam. Cuba tu letak pen. Letak pen di dalam. Afia nak. Kejap. Boleh tak? Okey, kejap. Nak tutup Tengok dulu. daripada luar tu takut nanti tak muat. Tak boleh. Muat. Bukan, masuk Apa ayah ni? nanti tak boleh keluar. Tak boleh tak Muat. Benda dia kecil. Cuba try. Oh, Tu, letak dia macam pandai ni. Afia. Nah. Ni bukan macam ni je. Ambil gambar. Ambil gambar. So, Peace. simpan duit nak beli tabung. Nak beli iPhone. Itu dah belum lagi. Okay tak? Okay. Senang kan? Tukar tabung je lah nanti. Tak pasang. Sampai RM10,000. Bagus juga pun tabung ni pun.